Selamat pagi Kundasang. Inilah dia view. Cantik. Gunung nampak di sini. Tak tahu lah kamera ni tak berapa clear sangat. Bukan tak berapa clear, tak berapa besar sangat. Tak boleh nak zoom kamera action cam. Tapi lawa. Dia cantik. Bahagian belakang Gunung Kinabalu ni, tak silap aku lah. Okay guys, kita dah nak meneruskan perjalanan kita. Dah 2 kali dah nak meneruskan perjalanan. Jalan dia mencerun sikit, turun. Gunung Kinabalu dah start. Oh, dah start berawan dah ya. Kalau jalan dia cerun guys. Sepadan daerah Ranau dan Tuaran. Hah? Siapa? Oh enggak. Tak lagi. Awan tu, belakang awan tu Gunung Kinabalu lah. Nampak tak? Hitam. Hitam tu. Dan ada air terjun tu. Tengok tu. Ada waterfall. Tu waterfall tu. Nanti tak? Lagi 4 minit nak sampai. Buruk sudah memanggil-manggil. Dan Amu dan Rambak Amu telah sampai. Desa Dairy Farm ni. Kenapa dia tak gerak? Tutup dah Gunung Kinabalu nampak. Farm dekat kat situ halaman. Itulah siapa suruh Dairy Farm lambat. Bener. Ni Kobis kan. Rambak Kobis pula. Kobis Sabah bah. Boleh bah kalau kau bah. Dulu kita makan tani ingat ni kat sini. Jangan tipu. Sarapan. Jangan tipu. Kita beli ni. Jangan tipu. Nak beli? Beli kan? Jangan tipu. Beli sekarang kan makan kat kedai tu lah. Jangan Ni tipu. sayap madu sudah tu. Sana dah bakar ya. Dia kan turun kan, nak turun sendiri ya. Tak nak naik. Tak nak. Padu ni. Yang badu di. Tak naik tu. Tekan habis. Orang tu gelap kan ni. Tekan habis tak naik. Oh, habis. Pelik. Pelik kan. Okay guys, dah sampai di second breakfast Kinabalu restoran ni. Sebenarnya view belakang sana, belakang awan ni biasa lah kan. Ke sebelah dah memang awan penuh lah, tak nampak. Jom tengok ada apa dekat sana. Jalan naik dia guys. 40 degree ikut ni. Duduk sini ke yang? Sayanglah view tak ada. Dan nampak view tak? Nampak awan dah kan? Gunung Kinabalu di sebalik awan yang tebal tu. Oh sayang guys, rezeki. Nak besok datang awal. Tang border. Kau nasib lah. Kalau nak view pagi 7, 8. Tu ada. Hobbit. Ni nama dia Kinabalu Highland Resort. Tengok dekat Agoda tengok berapa ringgit.
Jangan tekan kaki you. Tu tak ada break. Kan? Tolong breakkan Tok Daddy. Pergi beli kepak jap. Ni ke? Kita baru bintang. Satu apa tu? Dia betul tu. Okay guys, kita order kepak air guys. Meh. Nak ambil. Mantap lah. Mantap lah. Datang sini kawan-kawan. Datang sini kat mana ni? Ya, dekat Kundasan. Kundasan. Sebelah dengan Family Zone. Chef Madu Wa Ali. Saya Madu Wa Ali, Kundasan. Ini memaksa ni. Ya. Terbaiklah Kak. Thank you. Kita berhenti beli kepak ayam. Saya Madu Wa Ali guys dekat Kundasang ni. Recommended tepi jalan je. Lepas sikit daripada roundabout Lembu dengan roundabout Kobes tadi. Depan sikit kau belah kanan kau tengok. Ni aku dah return balik. Turn balik dia belah kiri lah. Jom. Tengok dia semua hitam. Okay, kita nak menghala ke Sosodikon. Semua dikap. Bukan Sosodikap, Sosodikon. Ui, tu okey ni. Tu jalan dia nampak depan tu. Dan ini jalan macam nak pergi Lembu juga ni. Farm kita tahun ni macam malas nak pergi. Apa? Lembu. Kau tak jalan. Jalan dia teruk tu nak. Dia tak nak repair langsung. Betul lah jatuh. Bukit ni sama tinggi tadi je ni nampak tu. Tak takut sangat. Hari nyangkut. Cik. Ni tak lepas. 3 orang. Naik bukit guys. Rencana. Jalan nak pergi Sosodikon ni off-road guys. Off-road batu macam ni. Off-road batu. Slow-slow lah layan. Ke atas sana cuaca macam gelap tu sebenarnya. Tak tahulah boleh pergi naik ke tak boleh. Nak pergi Sosodikon Camp View hill ni. Tengok jalan dia guys. Macam ke Kemenang Island yang bahagian atas tu. Gunung apa tu? Nak pergi kita punya tempat camp. Kan kita pergi gunung atas sekali tu. Ni NR. Your destination is on the right. Ni. Kan ada strong tak? Dia kena Ni, naik ni. Hello visitors, sila daftar. Reverse parking ke reverse parking? Reverse parking only. Okay. Ni Sosodikon Love You Hill. Sosodikon 2, 3 jalan. Hill. Jalan. Muka senyum. Tak payah jalan je. Muka buat muka teh tumpah. Nyatakan. Berapa bang ni mai? Dewasa 8, kanak-kanak 5. Oh. Dewasa 8, kanak-kanak 5. Tidak nak start naik Sosodikon ni. Sebenarnya view gunung dekat belah sana tu. Tapi disebabkan awan yang tebal, kita tak dapat tengok view. Okay guys, kita dah fly drone dah. Jom. Dan welcome to Sosodikon. Air mana air? Wah, belum sampai lagi. Semua orang tak penat. Saya mau habiskan ni. Tak payahlah, biar je. Nampak fit.
Apa itu kawan? Siapa lambat tinggal? Siapa suruh hiking? Suruh sakit hati? Apa itu kawan? Siapa lambat tinggal? Siapa suruh hiking? Sudah sakit Hati ya. Hati sama sakit kaki. Baik-baik jatuhkan dalam tu. Siapa nak save you? Pat. Oi, bukit tinggi. Okay guys. Jauh guys. Oh, mencanak babe. Wah, tinggi ya. Ya ke? Macam penat je muka Edan. Ya ke Kuenki? Guys, akhirnya sampai juga kita di... Wah, views! Oh my god! Sana Gunung Kinabalu tak nampak. Bye-bye! Okay guys, inilah dia dekat puncak Sosodikon Hill dekat Kundasang ni. Sebenarnya nampak view patutnya dekat atas sana dah diselubungi oleh awan. Sekarang dah pukul 1 lebih. So memang awan tebal, mendung-mendung. Tak ada harapan lah rasanya ni nak tengok Gunung Kinabalu. Tapi apapun view daripada atas ni memang superb. Kundasang guys. Datang tengah hari kelebihannya ni lah. Tak dapat tengok view tapi orang tak ada. Okay guys, bayaran dia dewasa RM8, kanak-kanak RM5. So aku tadi 2 dewasa, seorang kanak-kanak lebih kurang RM21. Kalau kata korang tak bawa payung, okay, terlupa bawa payung dan tiba-tiba cuaca mendung nak hujan, korang boleh sewa payung. Diorang sewa RM5. Tapi tadi kita orang rasa macam tak hujan, so kita tak sewa lah payung. Ini ada. Sun is falling, speed in the black. Nobody drives. Kita dah sampai ke puncak dah. Nak sampai puncak Sosodikon Hill ni. Tapi kita jumpa ni guys. Oh ni. Pokok dia kat tepi ni guys, tepi-tepi ni. Boleh makan ni tapi kita orang tak tahulah berani nak makan ke tak. Takut dia sembuh racun ke apa. Ada butterfly tengah. Tengok ni. Warna merah ni. Hui. Padu guys. Gelapnya. Oh tu. Ada yang kecil-kecil. Dia boleh yang selalu ni yang dah masak hitam tu. Hitam tu dah masak tu. Tengok tu. Banyak lah hitam guys. Cantik ni. Semua boleh makan ni guys. Macam movie apa tu, Evil Dead kan? Nah. Ni bunga raya mas tak kat tepi ni dah. Kat telinga dah. Ambil Ni gambar. dah kena ni. Dah kena dah. Jangan lap baju. Jangan lap baju. Boleh makan ke? Cantik ke buah dia? Tak boleh. Marvelous. Tinggi. Tapi sayang Gunung Kinabalu malu guys. Malu tak nak timbul. Kita orang duduk nak dekat sejam. Rasa tak jemu-jemu tengok view. Satu lagi sebab tak ada orang. Okay guys, dah sampai dah bawah. Parking kereta tepi ni je. Tahniah, anda telah menawan viewpoint Sosodikon Hill.
padu guys. See you soon. Pak kau Okay kan, kita nak berhenti ni ucap. Minum kopi ke apa? restoran Mami. Ni ucap. Lepas tu kita ngucap kat sini. Dia ada bismillah. Maksudnya Asyhadu an la ilaha. dengan lafaz bismillah. Ni restoran apa yang? Lumintu. Ni nak kopi. Oh, dia cakap ni yang Yang panas. best seller satu. Anak satu ni, yang padu sekali. Kopi pink kau ni. Kopi pink bang. Pink sejuk bang. Boleh panas juga. Tu panas baru tu. Boleh panas, boleh sejuk. Oh dia panas lah. Dia duduk sana je. Aku duduk. Oh sejuk lah bhai. Ui, mana turun? Ui tinggi kan. Okay, kita dah nak balik ke homestay kita. Sekarang pukul maghrib nak dekat maghrib 6.30 dekat sini. Awan dah start banyak guys. Ini yang kita takut ni kalau kita sampai tengah malam kita dekat area Kundasang ni, awan tu akan block kita punya pandangan. Visibility akan jadi kurang lah. Ni pun maghrib dah macam ni. Bayangkan pukul 12 lah. Ini tak tahu dalam kamera nampak, tapi kalau real ni memang kabus dah start datang ni.